Kira-kira 2 tan daging lembu sado akan diagihkan kepada penduduk miskin sempena sambutan Aidiladha Rabu ini 27 Mei. Pengagihan daging lembu sado baka Charolais akan dilakukan selepas semua kerja penyembelihan termasuk sembelih, melapah dan memotong selesai. Seorang pembekal ternakan Muhammad Zulkifli Embung, 58 tahun, daripada kampung Kubang Parit, Kuala Terengganu berkata sebanyak 3 ekor lembu sado baka Charolais ditempah 2 pelanggannya untuk ibadah korban Rabu ini. Katanya semua ternakan untuk ibadah korban termasuk 3 lembu sado diperolehi daripada penternak tempatan dan bukannya dibawa masuk daripada negara jiran. Ujarnya permintaan lembu sado untuk ibadah korban tahun ini berkurangan jika dibandingkan tahun lalu, berikutan harganya yang mencecah antara RM14,000 dan RM20,000 seekor bergantung kepada saiz. Muhammad Zulkifli turut mengesahkan menerima tempahan 40 ekor lembu biasa untuk ibadah korban Rabu ini.